2025 hari Ahad lah. Kita ada ride sarapan. Basically ride ni hanyalah untuk teman Aidil naik motor setelah sekian lama. Somehow jadi ramai sikit lah hari ni. Boleh tahan kat lah kalau ikut list nama. Tapi yang hadir, yang Abang Wawai tak tahu banyak. Perjanjiannya adalah 7.45 dekat mana? Dekat hentian Juru. Kalau ke selatan sekarang 7.20 dan good. Dekat 45 Juru, pukul 8 dah dekat Jawi. So kita tengok lah. Macam biasa form-form akan ada sesi sidai menyidai. Jadi kita bear with it je lah. Ini macam officially my first ride dengan new painted sport rims. Yang mana yang follow yang dah follow WhatsApp dengan TikTok aku, probably WhatsApp, TikTok, IG aku maybe dah aware lah penukaran dan rupa terbaharu Sekitar ZS6 kepunyaan aku ni. Aku tak release dekat ni lagi lah. Belum release dekat YouTube. Hanya hari Ahad. So Kedah sekolah lah. Jadi sekarang time-time budak masuk sekolah. Aku akan on the road dulu lah di sana. Sekejap lagi kita sambung lain. Ciao. Yang berkumpul kat Juru dah cukup kot. Kita akan straight away shoot pergi Bukit Merah. Jadi kita sambung lain lah. Ciao. Okay, so kita dah on the road. Kita akan straight away pergi ke Bukit Merah. Yang geng daripada Juru pun dah bergerak. Geng daripada Jawi pun dah bertolak bang. So just nice lah. So hopefully boleh catch up dengan dia bang. Satu 75. Dah kan? Dah. Sorry Noh, sidai. Ha? Oi, tadi kami keluar pun tak lambat lepas tu. Sifu. Sifu. Ha. Ingat mai Arena Juru.
depan. Atau itu ah, betul. Betul. Betul, betul, betul. Perasaan lah. Okay, so kita akan pecah dua grup lah. Satu grup akan balik Penang, balik Jawi. Satu grup lagi kita akan pergi ke apa nama tempat tu lah, Pekan Dahulu lah, untuk attend kenduri akikah Abang Maizal. So kita akan berhenti kat Bukit Gantang untuk review. And then kita akan untuk exit Kuala Kangsar lah. Okay guys, kita dah exit daripada Highway Utara Selatan. Currently kita dekat road Kuala Kangsar Gerik lah. Oi, belanja sungguh. Afiq Salazang dia ada apa? Magnum, ada QS. Belanja. Mana lain tu? Lan Alif. Haris. Oh, hari pun ni belanja. Okay, so sekarang kita dah sampai somewhere in Gerik. So nak sampai rumah Abang Maizal ikut map lagi 46 minit. Aduh, ikut map lah, tapi rasanya kita boleh sampai lagi awal.
Oh lah, tak boleh lawan. Tak boleh. Dah sampai dah. Jalan terus ya. Jalan terus. Okay, so kita dah sampai Maiza Insurance. Siapa-siapa yang nak masuk ke Betong boleh direct dengan Abang Maiza kita. Maiza Insurance Thailand. Alhamdulillah, terima kasih Abang Aizal atas jemputan ke Kenduri. Siapa-siapa yang nak pergi siap boleh pergi tahu betul Maiza Insurance, Insurance Thailand lah. Apa-apa yang kau nak, itu dah kereta apa nak buat TDAC apa semua dah kat dia. Jadi boleh support dia. Kami tak tahu jalan. Jadi mana Fahmi? Fahmi lah. Mana tahu jalan?